Dan pada 22 Januari 2026, terdapat laporan yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan berdekatan sempadan Sabah dan Kalimantan, iaitu Kampung Kabunggalo, Kampung Pagar dan Kampung Tetagas. Secara dasarnya, Ketua, pendirian kerajaan jelas tertakluk kepada undang-undang, perjanjian dan konvensyen yang berkuat kuasa. Dalam hal terkait persempadan semula dengan Indonesia, kita juga amat menghormati kesepakatan bersama sebagai negara sahabat di antara Malaysia dan Indonesia. Atas penentuan sempadan darat antara bangsa Malaysia dengan Republik Indonesia adalah berdasarkan 2 konvensyen dan 1 perjanjian. Untuk keseluruhan Sabah dan Sarawak, konvensyen persempadanan antara kerajaan British dan Belanda, Boundary Convention 1891. Untuk Sabah, perjanjian persempadanan antara kerajaan British dan kerajaan Belanda, Boundary Agreement 1915. Untuk sebahagian kecil sektor di Sarawak, Konvensyen Persempadanan antara kerajaan British dan Belanda yang telah ditandatangani di Hague pada 26 Mac 1928, Boundary Convention 1928. Bagaimana penentuan jajaran persempadanan di kawasan Outstanding Boundary Problem OPB, Sungai Sinapat, Sungai Sesai yang menjadi isu ketika ini adalah berdasarkan kepada Boundary Convention 1891 dan Boundary Agreement 1915. Prinsip yang terkandung dalam perjanjian ini adalah penentuan kawasan berdasarkan kedudukan muara Sungai Sinapat dan Sungai Sesai di garis latitude 4 darjah 20 minit utara, iaitu di utara garis latitude 4 minit 20 utara, kawasan itu adalah di bawah British Sabah, manakala di selatan garis latitude 4 minit 20 utara, kawasan itu adalah di bawah Belanda Indonesia. Kerja-kerja persempadanan dimulakan pada tahun 1977 bersama Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan peta dalam perjanjian tahun 1915, kedudukan muara Sungai Sinapat dan Sungai Sesai berada di selatan garis latitude 4 minit 20 utara. Namun demikian, hasil daripada pengukuran bersama didapati Sungai Sinapat sebenarnya bermuara di utara garis latitude 4 dan 20, bukannya di selatan. Maka pada pandangan Malaysia, semua lembangan sungai yang bermuara di utara garis latitude 4 20 tadi adalah kepunyaan Malaysia. Dan saya bentangkan juga peta supaya dapat difahami. Kawasan OPB sebelum ini tidak boleh dianggap sebagai kawasan milik mana-mana negara, kerana kawasan itu merupakan kawasan rundingan dan penentuan sempadan yang masih belum dimuktamadkan sejak dulu lagi. Saya ingin menegaskan bahawa penentuan sempadan tidak bersandarkan pada prinsip pampasan atau timbal balik atau untung rugi seperti yang didakwa. Sebaliknya, penentuan sempadan antara Malaysia dan Indonesia bersandarkan kepada konvensyen dan perjanjian seperti yang dijelaskan tadi. Jarak keseluruhan sempadan darat antara bangsa Malaysia dan Indonesia dianggarkan sepanjang 2,064 km dan dibahagikan kepada 2 sektor. Ada terpapar. Sektor Sabah Kalimantan Utara dianggarkan sepanjang 419.4
km dan sektor Sarawak Kalimantan Barat dianggar sepanjang 1644.6 km. Jadi buat masa ini hanya pengukuran sempadan sektor Kaltara yang telah dimuktamadkan, yang melibatkan 2 OPB, Pulau Sebatik dan Sungai Sinapat, Sungai Sesai dalam kawasan OPB B2700 dan B3100. Bagi outstanding border problem OPB Pulau Sebatik, kerja kesihatan penandaan pengukuran semula oleh kedua-dua negara dijalankan pada bulan Februari hingga November 2019. Itu yang dikatakan hasil pengukuran yang diperolehi mendapati jarak muktamad East Pillar ke New West Pillar 23.842 km. Manakala bagi OPB Sungai Sinapat dan Sungai Sesai, kerja siasatan, penandaan, pengukuran yang dibuat sekali di antara pegawai-pegawai pemetaan Indonesia dan Malaysia dilakukan sehingga Ogos 2022 dan Oktober 2023. Itu jarak muktamad 11,545 km. Jadi proses pengukuran rundingan itu berjalan selama 47 tahun sejak 1977, diselesaikan secara berperingkat, tetapi pada hemat kita harus disegerakan untuk menjaga hubungan baik antara dua negara berdasarkan perjanjian dan konvensyen antarabangsa seperti mana disebut tadi. Dalam semua perundingan ini, kalau terkait dengan Sabah, seperti juga Sarawak, Wakil Kerajaan Negeri Sabah, Pejabat Ketua Menteri, Pejabat Peguam Negeri Sabah, Jabatan Tanah, Jabatan Ukur Sabah, semua dilibatkan sepenuhnya. Setiap inci tanah dirundingkan, disepakati oleh Kerajaan Sabah sebelum dimuktamadkan dengan Kerajaan Malaysia dan Indonesia. Maka sebab itu setelah ini dimuktamadkan, baru dirujuk ke mesyuarat ke-45 Jawatankuasa Sempadan bersama Indonesia Malaysia 18 Februari 2025. Melalui MOU tersebut, OPB Pulau Sebatik, keluasan baru yang diperoleh oleh Malaysia adalah sebanyak 0.05 km persegi bersamaan 5 hektar 12 ekar. Dan Sungai Sinapat, Sungai Sesai, Malaysia memperolehi kawasan tambahan seluas 78 km persegi bersamaan 780 hektar atau 1927 ekar. Keseluruhan kawasan pertikaian di OPB Sungai Sinapat, Sungai Sesai dalam kawasan OPB 2700 dan 3100 berjumlah 5,987 hektar, dan kawasan ini sememangnya berada di kawasan pentadbiran Indonesia. Kalau lihat peta, itu kawasan yang daripada awal hak Indonesia, tetapi oleh kerana peta itu belum dimuktamadkan, kita tidak bersetuju. Tapi selama ini sejak 1915 itu tidak dipertikai oleh semua kerajaan Inggeris dan kerajaan Malaysia sejak 1915.